Hai hampa. Hai, yang mana yang masuk ni? Assalamualaikum po. Salam. Okey, so yang masuk ni tanya buat apa? Sekarang ni hampa, hari ni hampa yang mana yang nak mai pergi dengan kami tu, hampa tak payah duk bayar dah RM50 tu. Betul. Sebab ada orang nak infak dekat hampa. Ya betul. Tapi tunggu sat nah. Sebab kami buat live ni nak habaq hampa lah, kata kita ada infak, tapi hampa sabar sat. Kami pun kena tunggu. Okey. Ni hampa. Siapa dia tin hampa? Muji. Muji baru bagi RM10. Okey, lagi RM40 untuk seorang. Betul. Lagi RM40. Sana tolong sabar. Ini ada. Ni orang pun 30. Tu. Okey, baru RM40 hampa, cepat lagi RM10. Amboi, terus nak tunggu RM10 pula lama. Apa tunggu nah? Kiranya kalau lepas RM10 tu boleh pi dah seorang, boleh pakai iPhone dah seorang. Zubaidah, awak Zubaidah duk marah-marah ni. Sabarlah, Sabar dia ambil lagi. Tunggu. Saya kami kontak. Ada lagi seorang. Dia seorang duit dah. Satu kepala RM50 nah. Satu kepala RM50. Ya, yang tu infak nak mai bagi cash. Dia on the way dah dekat highway dah. Kentang goreng. Sat duk masuk live saya kan. Sat, sabar. Sebab ada kentang goreng nak masuk live saya tu. Okey, sabar nah. Ni saya nak bagi dekat siapa yang duk masuk live, sedia-sedia je nah. Apa tu siapa lagi tu? Cukup dah. RM50 cukup. Siapa yang dekat sini yang nak untuk satu kepala saja kami open, hampa mai beratok cepat dekat depan dia. Okey, jom. Okey, jom. Okey.